yang membanggakan. Yang pertama, Melaka di landasan yang kukuh di mana ada 61 institusi TVET dan universiti yang merangkumi sektor utama seperti otomotif, pembuatan elektrik dan elektronik. Kedua, Melaka merupakan di antara penyumbang pencapaian kadar kebolehpasaran graduan TVET di peringkat nasional. Ketiga, pelaksanaan 28 program berimpak tinggi melalui kerjasama institut latihan, agensi kerajaan, industri serta komuniti setempat telah memberikan manfaat kepada 179,300 orang individu. Malah turut melahirkan 7 orang jutawan permata biru melalui program Giat Bara di peringkat nasional, sekaligus membuktikan TVET bukan saja melahirkan pekerja mahir tetapi juga usahawan yang berdaya baju. Keempat, pelaksanaan program intervensi bersasar melibatkan tajaan 30 peserta daripada golongan B40 untuk mengikuti program basic scaffolding, dan kesemua 30 peserta ini telah pun mendapat penempatan kerja sejurus tamat latihan. Kelima, Universiti Teknikal Melaka sebagai salah satu institusi TVET utama negeri terus mengukuhkan kedudukan di antara universiti awam pilihan utama majikan di Malaysia. Beri tepukan kepada UTM. Keenam, Melaka berjaya memperkenalkan pendekatan inovatif melalui penubuhan institusi TVET Tafiz pertama seumpamanya di dunia, menerusi persijilan profesional menyelam dasar laut. Ketujuh, dari sudut industri di Melaka, ada lebih 2,000 peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan telah diisi oleh graduan TVET pada tahun 2025. Dan seterusnya, kita bersyukur kerana dapat sektor pembuatan menyumbang sekitar 38% kepada KDNK negeri, yang jelas menunjukkan hubungan langsung di antara TVET dan kekuatan industri.